Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Dah lama tak buat vlog. Cik wah. Malam ni nak pergi ke Zachary's Coffee. Ni Zachary's Coffee ni Aizat Lokman punya. So hari ni dah planning dengan kopi ladu, dengan Afif dengan rakan-rakan yang lain lah. Lepas Isyak lah. Okay, sekarang baru dekat Selayang. Sebab tadi ada hal dekat Selayang kan. Sekarang kat Jalan Duta baru lepas solat maghrib. Sekarang 8.30 sampai Eco Gardens tu mungkin dalam pukul 9 lebih. Walaupun let's go. Toke. Uish. Kopi ladu in the house. Wey. Ni dia bos Zachary Coffee. Bukan bos lah. Boleh lah. Antara stakeholder. CEO. So tadi Pip, jadi Asian Dolce Latte sebutnya. Asian Dolce Latte aku kasih dia rate 9.5. apa macam Jason lah Pip. Rasa dia mula aku ingat rasa kacang. Dia punya tu rasa dia punya susu pekat dia, tapi yang lain tu rasa lah. Kalau aku dua nak try. Tadi ni Hojito apa? Hojicha. Minum. Falyatafaddal mashkura. Kau minum macam? Tak minum? Tak sayang? Dia minum macam. Dia buat macam je. Dia tak minum. Dia buat je, tak minum. Macam mana Bib? So kalau korang jenis yang tak suka makan rumput, korang boleh try Hojicha latte. Hojicha latte, dia rasa roasted lah. So Roasted dia apa? tak serumput macam. Tapi dia ada rasa macam sikit. Air orang lain banyak. Saya budak ni dah habis. Ada cukup. Tak cukup lepak lah. mana boleh satu air. Aduh. Tambah. Mana dia orang lepak satu air ni. Apa tadi ni? Hojicha. Hojicha latte. Kau kena try. Rasa dia lagi pahit. Tapi tak sepahit kehidupan kau. Cerita sikit pengalaman. Apa? Pengalaman dengan kopi ni. Berapa lama dah dengan kopi sebenarnya? Daripada dalam perut mak lagi. Oi, baik tu. Yo. Mak suka kopi kan. So time dalam perut mak tu minum kopi, aku minum sekali. Mantap tu. Besar-besar je. Lahir-lahir pegang potang filter. Orang pegang botol susu kan? Dia pegang potang filter tu. Botol susu aku jadi isi dia kopi. Damn bro. Dia macam lah. Bubur aku tu dia kopi-kopi punya bin tu. Mak aku tumbuk. Tu bancung air sikit. Wah, macam lalut tu. Tapi tak apa. Macam tu lah. Dengan cerita Toke dia ni 3 tahun dekat Starbucks. Betul ke? Betul. Betul. Tu ada bos-bos Starbucks. Kita ni anak ikan Starbucks tu. Bapak-bapak ayam tu. Aizat kata ni sifu kepada sifu dia. Yang kat atas sikit. Ni paling tinggi sekali. Kau pakai basic macam mana? Pakai mix apa Arabica dengan Robusta. So daripada mana? Sembang toke-toke kopi tu. Kita mengiyakan ni. Indo dengan Brazil. Apa yang ni?
London lah. Aku rasa dia masam sebab dia dari Brazil tu. Sebab situ kan 50 kan. Kalau aku dekat sini lah, orang tanya pakai base Brazil ke? So aku tahu lah sebenarnya Brazil tu memang common orang pakai. Enggak lah. Cerita famous tu. Aku fikir macam orang raya kat rumah tu. Dia tak ingin jumpa kau. Mana kopi? Kopi mana? Dia kata tak apa. Aduh. Duduk kopi ni. Tak ada lain. Yang kedua dia dah habis. Aku nak lah order MK ke tak nak? Betul lah. No sugar. Dia tak stevia ke apa bodoh lah. Betul lah. Betul lah no sugar. Respect aku share dia tak stevia. Macam kena sekian stevia ni kan. Tapi ada je nama apa tu? Apa ni? Mon satu lagi tu. Moni mahal ni. Ada jual. Orang ini saja Sunda. Orang Sunda ni dia cakap lembut. Lembut, cara bercakap pada lembut. Sundal je, bukan sundal je. Itu lain. Benda lain. Thank you tips. Jangan cari bangsa lain. Boleh jangan. Paling-paling pun Lagi-lagi Jawa. jauh jangan tu. Bos sedang kerja tu. Rahsia-rahsia negara. Amerika. Sabah pun ada Arabica. Yang Kelantan ni ada tak ada? Kelantan. Kelantan ada. Sebab aku tengok dekat TikTok ah. Betul, Kelantan ada. Setiap kedai kopi kan dia akan komen macam nak try tak bin kami nak try. Amerika ada. Mungkin lah. Tapi kat Malaysia mesti ada. Indonesia banyak. Pulau Sumatera, Aceh, Gayo-gayo semua tu tambah banyak. So Indonesia kan zaman tu Yang sihat. Kau dah telan 2 cawan tu kau nak sihat. Ui, mini. Okey. ada tu jual Arabica kat ni dekat Sabah kan. Dia macam saya ada dia try lah. Dah besar sikit kedai dari Sabah macam tu. Tu nak tambah yang macam ni bukanlah macam ni. Tapi logo kopi ladu itu yang menyala dekat dinding. Aku punya kalau buka kafe nanti lah. Menyala abangku. Bagilah sedikit apa dua kata Sedikit dulu pasal Zachary's Coffee ni okey tak? Wah, setakat ni Apa dia punya taste tadi? Menarik dan tertarik. Dan aku rasa untuk orang-orang area sini rugi lah kalau tak pergi. Rugi gila. Apa agak strategi juga lah. Ya, tempat dia strategi. Ni dulu ada Ehsan tu tapi Ehsan tu tutup lah baik. Aduh. Tu ada geng bios. Kat sebelah sana ada geng Saga. Sana ada Maybe. Banyak. Apa klip malam ni klip ni. Mesti lah. Video malam ni aku nak buat 20 minit kau tahu. Cari apa? Lepas tu aku tanya dia, kau beli berapa? Lawa ada mesin kau? Warna putih ke macam tu? Dia kata, oh ni harga jackpot. Berapa harga jackpot tu? 48,000 besar tu? Sama lah. Ini tak, bukan brand tu lah tapi Slayer. Tepi dia nama Zoko. Tak, aku nampak dia ambil gambar bonet tu je. So, aku macam nampak. Sebenarnya 40 lebih 3 tu lah geng dia. Tapi harga jackpot 48,000. Ya, kalau harga asal apa lagi? Boleh beli 1, 2, 3 Neo. Kita nak sabar untuk nak naik coffee master. Kita kena buat coffee tasting tau. Coffee apa? Coffee tasting. Okay. So kita nak try kan. Selalu kan Arabica, Robusta. Dia punya campur dua-dua. So aku confused kat situ. Aku macam otak aku tak boleh brain nak rasa apa. Sebab dia campur dua-dua kan. So selalunya let's say kalau macam Starbucks, dia akan bagi satu espresso. Lepas tu kau rasa, kau kena kau kena hafal lah taste ni bin apa, taste ni bin apa, taste ni bin apa. So aku dah hafal semua benda tu. Sampai kat dia punya aku rasa kan, aku jam. Aku tak tahu nak rasa apa, tapi sedap. Tapi dia masam tu dia lebih sikit lah. Sebab dia daripada mana? Brazil kan? Brazil kan banyak kalau buah-buah. Robusta Indonesia. Brazil ada kat Robusta. Itulah. Banyak grip. Kat zaman sekarang semua Arabica. Kau jual RM20 Arabica. Tapi dah rasa berapa lagi dia. Ya, kita orang baca mana ada apa? LIA. Kita famous tu. Kita famous. Kopi ladu. Yang agent yang Zarif Al-Mazhar tu.
Victoria. VA. Victoria. Apa komen? Apa soalannya? Ada sekali. Kelima ingat ada yang mula kan. Dia nak apa? Dia nak cover dia punya kemalasan kan? Itu kemenangan agama. Dia kan. Jadi insya-Allah. Jago Allah tak ada handsome. Betul tu. Dia mata kat bawah. Buat owner dia bank ni. Macam. Woi. Menang sibuk. Menang sibuk. Woi. Dia akan lagi ada bank yang kafe je. Padahal kos dia kurang. Dia orang tengah bincang apa pasal pembangkang Islam tu. Berat tajuk ni. Bahaya bang. Tapi aku buat beli tak. Okey je. So Fik, conclusion apa ni? Maksudnya benda ni takkan habis. Jangan habis. Bincang je. Dia Allah bagi sekejap lah. Mana Allah bagi sekejap. Ni kau nak pakai lagi? Gerak sana lah. Pergi pun salam balik lah. Tangan. Sedikit kata-kata tu. Saya kata. Wala Nabil. Dah aku. Move on lah. Aku dah tukar 2 weight lah. Budak ni. Alamak. Aku dah tukar 2 weight lah Nabil. Saya kan nak dendam lagi bro. Dah baik lah. Dah baik dah. Tapi dia macam segan lah. Tapi sikit ni dongking kek eh. Tak ada apa. Pada Iman. Dia tak cerita betul. Ingat tak dia janji itu pukul 4 datang apa? Apa etikaf dia tahu berapa? 12. Memang Melayu betul. Kan pukul 4 pukul 8 baru nak gerak. 8 tu tak gerak lagi. Kata okey. Lepas tu dia kata nak aku bagi lokasi pukul 8. Aku tengok lokasi tak gerak. Fazil. Pukul 12 kau mainkan dari Melaka ni. Jam tak update apa-apa tu. Mesej call kan tak angkat kan. Ni accident ni apa? Pasal tak pasal. Okey lah jumpa Moreh. Kita tunggu lah. Okey lah Moreh sekali tunggu kat surau. Tunggu Moreh kan. On the way nak sampai. Tengok location kat mana. Dah lah ke 12. Lama Ni tak payah kot. Ni selalu jumpa lah. Kata-kata. Masa tu. Datanglah di Kopi Ladu. Sebab orang yang buat kopi ladu ni dia ada kiraat. Dia ada kenangan manis dengan something yang tidak jinak. Budak ni kau percaya dia pun macam budak dia tu konon-konon sensor apa dia sebut. Ya Fik. Tak tu. Akhiri dengan tasbih kafarah. Maksudnya kita akhiri dia aku nak nazil lah. Tak sebut kan? Ya. Tapi tu teringat Zan. Okay, Azarib tutup tu. Saja. Wih, lah tak perlu. Bokok belum. Lagi lebih. Kata tengok paparan